Apakah cara ayat yang Nabi ajar kalau makhluk halus ganggu seperti dengar bunyi orang menangis, tempat sunyi tak ada orang? Dengar molek-molek. Dia ada dua jenis syaitan. Yang pertama berjalan dalam darah kita. Dia masuk pergi qalbu kata ulama. Lalu dia kata dia hasut. Tu jenis masuk dalam badan. Yang satu lagi tak masuk dalam badan, dia duduk di luar. Kalau kita masuk dalam hutan, dia duduk belakang-belakang pokok, dekat busuk-busuk, dalam laut dalam-dalam, tempat yang orang tak pergi, dia duduk situ. Yang bahaya yang dalam. Yang dalam. Hak tu suruh judi, suruh curi duit orang, suruh macam-macam. Tu syaitan yang paling kita patut musuhi, yang kita paling takut. Inilah yang ramai orang jadi syirik, jadi murtad, jadi munafik, jadi fasik. Syaitan yang menyuruh dalam hati manusia. Ada selagi syaitan yang duduk di luar. Kita masuk dalam hutang, buat kemah, pasang kemah nak tidur malam, dengar orang menangis. Kita tengok, siapa pula? Syaitan. Kadang-kadang dengar orang bang dalam hutan. Kita pergi di laut, dengar orang bang. Di laut tak ada. Bot orang lain semua tak ada. Kita seorang duduk ngai kan? Dengar orang bang. Allahu Akbar. Radio tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin Islam. Jangan akak sahur. Ngai, tak ada masalah. Tak. Tu jin Islam. Kerana jin kafir dia tak bang. Jin fasik pun tak bang, dia karaoke. Jadi kalau dalam hutang dengar orang semayang, tak susah. Itu jin Islam. Dalam hutang kita pergi dengar bang, jin Islam. Dalam hutang dengar orang mengaji, jin Islam. Jin Islam yang soleh. Yang fasik tak mengaji juga, dia main PlayStation. Jadi kalau mengusik jenis nak menakutkan kita, azan. Kalau tak nampak muka, kita nak tidur, dia mari kat kemah. Dia siapa kawan kita tidur dah, kita dua orang. Kita tak pada pula. Siapa Tengok luar tak ada. Rupa tak tunjuk.